Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta sekalian umat Islam yang berusaha menegakkan cahaya Al-Quran dalam kehidupan mereka. Pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan keazaman, kami ingin memperkenalkan program inovasi Hufaz Rabbani, satu langkah berani dan berinovasi oleh Panitia Agama Islam SK-3 dalam melahirkan generasi hafiz yang bukan sahaja menghafaz tetapi memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Moto program untuk program ini adalah hafaz Al-Quran, hayati Al-Quran, amalkan Al-Quran. Inilah lafaz yang menjadi denyut nadi dan pegangan dalam program ini. Tidak cukup sekadar hafazan, tetapi jiwa dan akal budi anak-anak kita harus dibentuk dengan ajaran suci yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Kami bercita-cita melahirkan insan yang berakhlak Qurani, yang bukan sahaja fasih di bibir tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya-Allah. Jadi untuk program Hufaz Rabbani ini, saya mendapat sokongan dan dukungan penuh daripada guru besar SK-3 iaitu Encik Azmi bin Latih. Okey. Dan saya sebagai penyelaras ataupun koordinator program bersama dengan tim guru hufaz yang terdiri daripada 11 orang yang akan bertanggungjawab menjayakan program ini. Dan kami bersedia membimbing anak-anak dalam kembara agung ini, iaitu kembara menuju kalam ilahi. Objektif program ini ada 4. Yang pertama, membantu pelajar menghafaz juzuk 30 dalam tempoh 1 hingga 3 tahun melalui pendekatan yang bersistematik dan berperingkat. Yang kedua, memantapkan bacaan serta hafazan dengan hukum tajwid yang tepat agar setiap lafaz dibaca dengan penuh kesempurnaan. 3. Menggunakan kaedah hafazan yang terbukti berkesan untuk memastikan hafazan bukan sekadar diingatan tetapi kekal di hati, insya-Allah. Dan yang keempat, melahirkan murid yang bukan sekadar hafiz tetapi juga memahami dan menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian. Okey. Misi dan visi program. Yang pertama, misi melahirkan hufaz cilik yang berakhlak mulia dan berilmu. Dan visi menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup dalam kalangan pelajar agar menjadi generasi yang bertakwa dan berilmu. Okey, untuk sasaran program ada 2. Yang pertama, saya menetapkan bahawa di kalangan untuk program ini pada murid tahun 4, 5 dan 6 yang telah khatam, dan yang kedua murid yang mempunyai minat dan mempunyai komitmen dalam untuk menghafaz Al-Quran. Serta saya juga melihat dengan disiplin di kalangan murid itu menjadi antara pemilihan untuk menyertai program ini. Okey, kaedah pengajaran hafazan ada 5. Yang pertama, kaedah talaki dan musyafahah, iaitu dia akan bertemu dengan guru dan membaca di hadapan guru, serta guru akan baca dan murid akan ikut. Murid mendengar, mengulangi dan memperbaiki bacaan secara langsung dengan guru. Yang kedua, kaedah tikrar, iaitu pengulangan ayat. Ulang yang konsisten menjadi kunci kepada hafazan yang mantap. Yang ketiga, kaedah takrir, iaitu bertalaki dengan rakan sebaya. Ini pun kita guna kaedah ini. Dia boleh baca sesama dia, kawan ni dengar dan kawan ni membetulkan bacaan. Okey, yang keempat, kaedah tasmi',
Yang ni biasalah kita pakai ataupun yang kita guna, iaitu murid membaca di hadapan guru dengan secara lisan. Dan yang kelima, hafazan berperingkat. Maknanya mengikut dia punya jadual bacaan per minggu ataupun per bulan. Okey. Struktur program hafazan, iaitu tempoh dia 1 hingga 3 tahun. Hafazan dia, hari dia adalah hari Selasa, Rabu dan Khamis, masa 7 hingga 7.30 pagi. Mari kita mengambil masa setengah jam saja untuk hari Selasa, Rabu dan Khamis. Okey, penilaian dibuat, penilaian hafazan ini dibuat adalah setiap 3 bulan. 3 bulan kita akan test, iaitu kita akan buat murajaah dan simulasi ujian hafazan ini. Okey, sebenarnya contoh, ini adalah contoh hafazan bulanan yang telah saya buat untuk memudahkan setiap murid mengikuti jadual hafazan ini. Ada 3 peringkat dia. Ni saya buat untuk setahun lah. Untuk setahun. Jadi untuk 4 bulan pertama tu, inilah bacaan dia, hafazan dia. Contohnya bulan 5 dan 8 untuk surah seterusnya, dan bulan 9 ke atas kita buat ujian secara berperingkat. Ada simulasi ujian individu dan berkumpulan, dan di akhirnya kita akan buat majlis khatam hafazan. Okey. Ini kaedah yang biasa yang digunakan dalam pendidikan Islam. Ada 4, iaitu tarbiyah rabbaniyah. Yang kedua, uswah hasanah. Ketiga, tadabbur ataupun tazakkur. Dan yang keempat, latihan berterusan. Okey. Seterusnya, ini adalah tahap ataupun pingat yang kita bagi pada murid. Kalau berjaya untuk hafaz 12 surah, dia akan dikurniakan ataupun diberi pingat gangsa. Kalau dapat menghafaz 24 surah, dia akan mendapat pingat perak. Dan seterusnya, kalau dapat menghafaz ke 37 surah dalam juzuk 30 itu dengan lancar dan bertajwid, dia akan mendapat pingat emas. Okey, inilah pengiktirafan ataupun kaedah motivasi yang kita bagi kepada pelajar. Sebab biasalah kalau kita nak menghafaz wahyu ni, macam-macam ujian lah. Dia perlu didorong ataupun mendapat motivasi, iaitu kita memberi anugerah sijil, hadiah. Kita dapat ada sokongan daripada guru, rakan sebaya serta ibu bapa juga. Dan lebih pentingnya, murid dia dapat faham isi kandung atau cerita dalam Al-Quran tersebut. Okey, ini adalah teknik hafazan mudah dan berkesan. Yang ni perkara biasa ataupun yang diamalkan oleh kalangan hafiz dan hafizah di sekolah-sekolah ma'had tahfiz. Ada 4 teknik. Yang pertama, teknik visualisasi, iaitu murid hafaz dan menulis dalam buku khas. Yang kedua, teknik pendengaran, murid dengar dan murid menghafaz. Yang ketiga, teknik mengulangi ataupun repetition, iaitu saya ni tetapkan iaitu 40 kali 40 kali kita ulang sebelum kita berpindah ke ayat seterusnya. Dan yang keempat, teknik pecahan ayat, iaitu kita membahagikan surah yang panjang kepada 3 ataupun 4 bahagian bagi memudahkan penghafazan tersebut. Okey, ini murajaah ataupun ulangan ayat ada 3. Murajaah harian dan mingguan, teknik hafazan berulang dan latihan berkumpulan. Okey, inilah penilaian. Penilaian ataupun pemantauan hafazan. Ada 4, ujian individu dan berkumpulan. Ada rekod hafazan, sesi tasmek bersama guru, dan keempat, latihan simulasi hafazan. Latihan simulasi hafazan ni kita akan gunakan ataupun kita akan buat sewaktu perhimpunan pagi, perhimpunan rasmi. Ni sebagai satu cara untuk kita memberi murid tu yakin dengan hafazan yang mereka hafaz. Jadi bila dah yakin, jadi mudahlah murid menghafaz dengan baik
dan berkesan. Okey, ni peranan ibu bapa lah dalam hafazan. Okey, peranan ibu bapa ni amat penting. Amat penting sebab kita murid ni berada sekolah hanya 6 jam saja. Selebihnya bersama dengan ibu bapa di rumah lah. Jadi sokongan moral dan emosi di kalangan ibu bapa amat diperlukan dan diharapkan. Dan juga ibu bapa juga bolehlah memantau hafazan anak-anak di rumah serta membantu murid tersebut untuk mengingati hafazan yang dihafazkan. Okey, ini adalah majlis khatam hafazan. Jadi dengan inisiatif ataupun dengan memberi galakan ataupun memberi simbol kepada murid yang telah berjaya. Jadi kita raikan mereka ini dengan memberi sijil, membuat majlis-majlis dan kita memberi simbol ataupun lencana bagi setiap murid ataupun setiap murid yang terlibat dalam program Hufaz Rabbani ini. Okey, terima kasih daripada saya sebagai penyelaras program Hufaz, dan mudah-mudahan usaha dan ikhtiar kita untuk program ini mendapat keberkatan, mendapat izinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ia berjaya dan memberi satu pahala yang besar untuk kita juga dan untuk anak-anak murid kita, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.